Saya mempersilakan Puan Roziah binti Ismail yang berhormat Ampang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan daripada Ampang, minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan perancangan terperinci jangka pendek, pertengahan dan panjang untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, yang boleh menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan dan nilai berteraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan, kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Terima kasih. Minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menjawab. Terima kasih. Nampaknya Yang Berhormat yang bertanya telah menjawab sebahagiannya. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa peka terhadap keperluan makanan negara, khususnya dalam memastikan pembangunan industri kelapa negara terus berkembang. Berdasarkan laporan Perangkaan Agro Makanan Malaysia 2023, tren pengeluaran kelapa di Malaysia menunjukkan peningkatan sejak 5 tahun kebelakangan ini. Pada 2019, pengeluaran kelapa negara adalah sebanyak 536 juta biji dan telah meningkat kepada 623 biji pada tahun 2023. Walau bagaimanapun, jumlah ini masih belum mampu memenuhi keperluan negara, iaitu 1.3 bilion biji setahun atau 108 juta biji sebulan. Penggunaan per kapita kelapa juga meningkat daripada 22.7 kilogram per orang per tahun 2019 naik 2 kilo lagi, iaitu 2023 menjadi 24.90, menunjukkan permintaan yang semakin bertambah. Lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, ada disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan harga kelapa di pasaran sejak November 2024 berpunca daripada kenaikan harga kelapa import dari Indonesia, berikutan kekurangan bekalan serta peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke China. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM1.10 sebiji, meningkat kepada RM1.80 sebiji Oktober 2024 dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini, negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Kedua, berlakunya fenomena melawas, iaitu pertumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencambahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang boleh mempengaruhi kesuburan serta penghasilan kelapa. Faktor cuaca seperti kemarau dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Ketiga, tren petani tempatan yang lebih cenderung menjual kelapa muda berbanding kelapa tua turut menyumbang kepada bekalan yang tidak mencukupi untuk memprosesan santan. Kebanyakan penanam kelapa di negara ini memilih untuk menjual kelapa muda kerana harga lebih tinggi dan tempoh tuaiannya lebih singkat. Dalam menangani isu lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutama santan, KPM telah mengambil tindakan intervensi yang seimbang antara pengurusan bekalan, penyelidikan dan pembangunan serta sokongan kerajaan bagi jangka pendek, pertengahan dan jangka panjang. Tuan Speaker minta soalan ini masih panas sekarang ni, soal santan. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui FAMA akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak bagi memastikan bekalan kelapa bagi kegunaan semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Sehingga 4 Mac 2025, FAMA dan FAMA Corporation telah membawa masuk bekalan kelapa tua 734,096 biji dari negeri Sabah dan negara Indonesia dengan nilai belian 1.615 juta. Bekalan kelapa tua tersebut seterusnya diedar oleh 42 pusat operasi FAMA ke pasaran melalui 509 buah outlet
pemasaran pama seperti agrobazar kedai rakyat, agrobazar rakyat, pasar tani kekal. Sebahagian bekalan turut diagihkan kepada 16 pemborong dan 202 orang usahawan santan di seluruh negara. Langkah ini akan membantu menstabilkan harga dan memastikan kelangsungan bekalan industri pemrosesan santan dan produk berasaskan kelapa. Di bawah intervensi jangka sederhana, KPKM melalui Jabatan Pertanian Malaysia melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan pengeluaran kelapa tempatan. Di bawah program pembangunan industri kelapa 2021-2025, dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menyediakan insentif kepada petani untuk meningkatkan pengeluaran kelapa melalui pertama, tanam semula, menggantikan pokok kelapa tua atau tidak produktif. Yang kedua, pemulihan pokok kelapa meningkatkan kecekapan dan produktiviti ladang sedia ada. Petani juga diberi bantuan dalam bentuk input pertanian seperti anak benih, baja, racun perosak serta infrastruktur asas ladang, termasuk penyediaan kawasan perparetan dan paletan kecil ladang. Di bawah intervensi jangka panjang, KPKM terus menggalakkan petani menanam variti kelapa berhasil tinggi seperti kelapa matang, Melayan Red Dwarf, Melayan Yellow Dwarf dan kelapa pandan. Sejak 2021 hingga 2024, sebanyak 15 juta telah diperuntukkan untuk pembangunan industri kelapa, melibatkan 943 petani dengan kawasan penanaman baru seluas 1,870 hektar dan pemulihan kebun kelapa seluas 285 hektar. Sebanyak 1.2 juta anak benih kelapa berhasil tinggi telah dikeluarkan bagi menyokong projek membangunkan kelapa negara. Tambahan pula pada tahun 2024, Jabatan Pertanian telah menerima peruntukan RM3 juta melalui projek pengukuhan pengeluaran benih kelapa di bawah projek keterjaminan makanan. Projek ini telah menghasilkan sebanyak 524,606 anak benih kelapa melalui kerjasama dengan agensi kerajaan yang berkaitan, JLC dan juga pihak swasta. Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, KPKM percaya isu lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, dapat dikawal dan seterusnya diperbaiki dalam jangka panjang melalui peningkatan pengeluaran domestik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut Yang Berhormat Ampang, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dapati baguslah banyak perancangan-perancangan yang ada. Bukan saja di sudut insentif, kita tengok ada juga program menangani masalah-masalah 3 perkara yang Menteri sebut tadi. Tapi saya bimbang sebab kita lihat trend santan terutamanya dalam masa 3 bulan saja. Contoh, hujung tahun lepas harganya lebih kurang 8 hingga RM12 sekilo untuk santan segar. Tapi sekarang RM15 hingga RM20 sekilo. Jadi ini akan menyebabkan perkara-perkara yang bersangkutan. Jadi soalan saya, kalau kita masih bergantung sebanyak 90.8% sebagaimana yang Menteri jawab daripada import, terutama daripada Indonesia, jadi saya dapati ianya akan tidak menjamin produk itu daripada pengeluaran sendiri. Jadi apakah sebenarnya kerajaan Malaysia ada perancangan untuk mengutamakan penanaman secara besar-besaran ataupun berkelompok ataupun mengumpulkan pengepul kecil ataupun menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita kita jadikan dia sebagai pengumpulan di bawah satu agensi seperti Felda, Felkra dan Risda. Saya nampak ianya lebih mantap di mana kita dapat menjadikan satu agensi fokus untuk memastikan isu produk kelapa ini ataupun penanaman kelapa ini. Dan keduanya, yang dipertua, saya dapati ada satu jenis kelapa yang sekarang ini kalau kita guna jenisnya seperti kelapa gadung, yang mana jangka hayatnya dan kos penjagaannya lebih mudah. Apakah kerajaan ada cadangan untuk mengambil benih-benih kelapa ini juga sebagai kelapa gadung ini untuk dijadikan penanaman di Malaysia? Terima kasih. Kelapa gadung memang para petani penanam kelapa memohon, tapi ianya di peringkat Mardi dan di peringkat membuat kajian dan akan dihebahkan kepada umum pada 2024.
Itu benih yang baru. Memang keluasan penanaman kelapa pada 2023 79,412 hektar. Kebanyakannya pelaksanaan menanam kelapa di Malaysia adalah secara kebun kecil atau 93%, manakala selebihnya melibatkan secara estate. Memang sekarang ini bila berlaku kenaikan harga kelapa yang mendadak, sudah banyak pihak swasta yang datang menemu pihak kementerian dan bercadang untuk membuka ladang-ladang kelapa mereka. Oleh itu kita memberi galakan dan kerjasama sepenuhnya, termasuklah penanam-penanam kelapa di Sabah dan juga di Sarawak. Bagi meningkatkan pengeluaran kelapa tempatan, kementerian tiada halangan dan menggalakkan pengeluaran kelapa dalam skala besar. Sebagai contoh di Sabah, pengeluaran kelapa skala besar dijalankan oleh PJ Nagus dengan keluasan 2,000 ekar dan akan ditambah 2,000 ekar lagi tahun 2026. Pada tahun 2024, PJ Nagus mengeluarkan kelapa sebanyak 927,000 biji, melibatkan varieti matang 331,000 biji dan 556 biji bagi varieti Nagus. Jadi memang ini sedang diusahakan termasuk pekebun-pekebun kecil yang kita lihat Pama memainkan peranan di antaranya mengutip daripada pekebun kecil itu supaya dia berada dalam pasaran. Kerana kita tahu harga kelapa, harga santan dia tidak sama di antara bandar, di antara kampung dan sebagainya. Oleh itu peranan Pama sekarang ini di antaranya mengutip daripada pekebun kecil. Saranan daripada Yang Berhormat Ampang amat dialu-alukan dan memang kita mahu Pelda dan juga syarikat-syarikat swasta terlibat dalam untuk mengembangkan penanaman kelapa dan ianya menguntungkan sama ada jual kelapa muda atau kelapa tua. Terima kasih Pak Menteri.